Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak terangkan satu buku ulum Quran yang sangat bermanfaat. Tajuk buku ni ialah buku ulum Quran daripada Pusaka Haji Abdul Majid. Jadi mengenai ringkasan buku ini ataupun dia punya pengenalan lah, kita boleh tengok dia mengambil terjemahan daripada kitab-kitab Quran, ulum Quran. Antara karya yang terkenal Mahabis fi Ulumil Quran, karya Syekh Manna Al-Qattan. Terdapat juga edisi yang disusun oleh penulis tempatan seperti Haji Abdul Majid sendiri. Jadi kandungan ringkas mengenai buku ini ada 9 tajuk. Yang pertama ialah pengenalan ilmu ulumul Quran. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran. Yang ketiga, Mekah dan Madaniyah. Yang keempat, sebab-sebab turunnya ayat ataupun asbabun nuzul. Yang kelima, pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang keenam, qiraat iaitu ilmu bacaan. Yang ketujuh, muhkam dan mutasyabih iaitu ayat yang jelas maknanya dan ayat yang memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Yang ke-8, nasih dan mansuh. Dan akhir sekali, ijaz Al-Quran iaitu kemukjizatan Al-Quran. Jadi antara kelebihan buku ini ialah dia ditulis dengan bahasa yang mudah, kerana dia ditulis dalam bahasa Malaysia atau Indonesia yang senang difahami oleh pembaca. Seterusnya, buku ini mengandungi struktur yang sistematik kerana topik disusun atur dengan baik. Dimulai dengan bab pengenalan, kemudian masuk ke topik yang lebih spesifik dan diakhiri dengan kesimpulan. Dan tak akhir sekali, ia merupakan rujukan yang popular kerana sering dijadikan buku teks di pondok, mahad ataupun institut pengajian tinggi. Jadi kesimpulannya, buku ulum Quran terbitan Pustaka Haji Abdul Majid ni sesuai untuk sesiapa yang baru nak mendalami ilmu ulum Al-Quran. Jadi boleh dapatkan di Shopee atau kedai-kedai terdekat. Sekian, terima kasih.